Ada lagi. Terbang dia. Allah, lucu. Assalamualaikum guys, selamat sejahtera, selamat kembali ke channel Kau. Pada yang baru jumpa channel Kau, nama Kau Alam. Kau agak orang sehat petang-petang ni. Yang baru jumpa tu, cuba kita bergabung. Tekan butang subscribe tu, boleh bantu Kau sikit untuk kembangkan channel Kau. Tekan butang like dan komen. Boleh Kau tahu orang tengok video Kau Kau hari ni ke pot mana ya? Pot lompat, belah kebun. Berseorangan macam biasa. Hari ni first time tu selepas selepas beraya. Sebelum ni tak ada tu taklah beraya sangat, tapi ada kerja sikit, kena kejar deadline. Jadi memang tak sempat nak ngai ke nak godek ke benda. Raya hari tu pekalang kabut juga. Apa ya? Rasa tak payah tunggu lagi ya? Jom kita tengok ada ke tak ada. Sebab sini petang selalu hujan. Agak-agak tak hujan hari ni ya. Teman Kau sampai habis. Jom layan. Mohon. Berbuih situ. Tak di sini kan kita pindah. Curut. Alhamdulillah. Ada curut yang nak bergambar di sini. Jom bergambar dulu curut. Curut amat. Tak apalah. Dah denok. Nasib baik. Self release. Curut. Curut lagi. Curut lagi. Curut. Banyak betul curut ni. Jom. Curut kedua. Alhamdulillah. Curut kedua. Ya. Tak ada orang nak curut. Tak ada siapa nak curut.
Oh. Aduh. The scam. Kalau tidak ada yang ketiga. Tapi the scam. Ada curut. Alhamdulillah curut. Jom. Curut lagi. Tapi besar sikit yang tadi ni. Ilah Allah. Besar sikit pada yang tadi. Ada lagi. Terbang dia. Allah lucu. Terbang dan terus lucut. Jom kita tengok di sebelah sini pula. Tali meletup lah pula. Tali lama ini ya. Esok kena tukar tali ya ni. Gaya ni. Sangkut ke benda? Tak ada sangkut benda rasa. Tempat sejuk tu. Baru-baru ni raya jumpa jugalah 2-3 orang subscriber dengan adalah 2-3 orang komen. Suruhlah kau belajar-belajar lah dengan ikan lain.
Bukan kau tak ngai kapal air. Bukan kau tak ngodek lah. Ngai tak hok mo tapi kau tak masuk video lah. Godek pun gitu juga. Uan ni pun ada beberapa sebab. Mungkin ada antara awak orang tak sedar yang kau ni ataupun tak perasan lah yang kau ni bukanlah YouTuber sepenuh masa. Kau ada kerja hakiki kau. Ya, kau kena buat. Kau mancing ni pun kiranya hari bila kau free je. Bila kau cuti. Time tu lah kau buat video. Bukanlah kau ni memang boleh tahan kasar. Naik ke darat tu. Kita bergambar tu. Macam biasa. Boleh tahan. Saya ambil gambar tu. Ambil gambar dulu. Alhamdulillah. Boleh tahan juga lah saya. Ya, kita lepas balik. Tak terima kasih pun. Tak mana kau tadi? Kau ada kerja hakiki kau. Isnin sampai Jumaat. Memang dah terpatuk lah. Ada kerja. Memang kau tak dapat lari pada kerja tu. Jadi hari Minggu, barulah kau boleh nak godeknya. Hari cuti. Jadi, itulah payah kau nak keluar, nak pergi tempat lain. Memang tak ada masa kau nak pergi tempat lain. Curut. Tapi yang paling utamanya, sebab kau ada kerja lain. Kau bukanlah YouTuber sepenuh masa. Okey lagi, aku rasa cukup setakat ni je lah. 4 ekor hari ni. Alhamdulillah ada juga nak gambar walaupun mula-mulanya semua lebih kurang curut-curut je. Tak apalah kau ambil lah untuk bergambar. Merepek merabai sekejap tadi. Lepas tu kepenatan rasa kepanasan yang amat sangat. Mohonlah kita balik ya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe tu penting. Untuk meningkatkan lagi kau punya channel. Walau lah kau channel ni part time je, bukannya full time kau mancing ni. Support kau. Terima kasih ya. Pada yang dah lama support kau tu pun juga terima kasih. Jangan lupa like, komen. Okay, peace y'all. See you next.